Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashmukri bin Muhammad Fazdi, nombor matrik A214219. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang definisi perkahwinan. Apa itu perkahwinan? Perkahwinan adalah satu akad yang ini kontrak antara lelaki dan perempuan. Ianya berlaku melalui ijab dan qabul, iaitu tawaran dan penerimaan yang tidak bergantung kepada upacara keagamaan tertentu. So, maksudnya kat sini, perkahwinan ni adalah akad antara lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, kita ambil junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Siti Khadijah. Dia tak boleh jadi laki dan lelaki. Contoh macam Arif dengan Iman, tak boleh. Dia kena laki dengan perempuan. Yang kedua, ianya berlaku melalui ijab dan qabul, dan tidak bergantung kepada upacara keagamaan. Untuk Islam, kita tak ada upacara yang harus dibuat untuk berkahwin. Contohnya, kita kena ada mandi bunga untuk kahwin. Tak, kita just kena ada ijab qabul je. Dalil pensyariatan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang bermaksud dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, iaitu bila kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya. So, ada pendapat sesat yang mengatakan kahwin 2, 3 atau 4. Dia gabungkan 4 tambah 3 tambah 2. So, dalam satu masa dia boleh jadi 9 pasangan isteri je. So, tu salah. So, dalam satu masa dia boleh ada 2, dia boleh ada 3 dan maksimum 4. Itu dalil persyariatan. Baik, seterusnya rukun perkahwinan. Yang pertama, adanya pengantin lelaki. Seorang lelaki yang ingin berkahwin mestilah mempunyai syarat-syarat tertentu, iaitu bukan muhrim dengan pihak perempuan yang ingin dikahwini dan juga tidak berada di dalam ihram haji. Yang kedua, pengantin perempuan. Syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah seperti tidak mempunyai halangan untuk berkahwin, seperti berkahwin dengan wanita yang haram dikahwini, sama ada haram kerana keturunan, faktor perkahwinan, ataupun kerana haram dari segi faktor penyusuan, ataupun berkahwin dengan wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Dan yang ketiga, adanya wali. Seorang individu yang berhak untuk mengahwinkan pengantin perempuan dengan seorang lelaki. Mengikut pendapat jumhur ulama Syafi'i, perkahwinan tidak sah jika sekiranya dilangsungkan tanpa wali, kerana wali merupakan salah satu daripada rukun dalam perkahwinan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Menurut pendapat kebanyakan ulama, perkahwinan yang tidak mempunyai saksi adalah tidak sah, walaupun perkahwinan tersebut telah diisytiharkan kepada orang ramai. Oleh itu, jelas di sini bahawa kesesuaian sesuatu akad nikah itu hendaklah dihadiri oleh 2 orang saksi. Dan yang terakhir, sirah ijab dan qabul. Sirah merupakan lafaz ijab dan qabul yang disebut ketika proses akad nikah dijalankan. Lafaz ijab adalah daripada wali. Contohnya, dia berkata, aku nikahkan engkau, ataupun aku nikahkan engkau dengan anak perempuan aku. Manakala lafaz qabul pula adalah daripada pengantin lelaki, seperti dia berkata, aku terima nikahnya, ataupun aku terima nikah anak perempuan engkau. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis wali. Jenis-jenis wali terbahagi kepada 2, iaitu wali mujbir dan wali pilihan. Wali mujbir ialah wali yang disandang oleh bapa, dan jika dalam keadaan bapa tidak ada, maka ianya akan diambil alih oleh datuk. Oleh yang demikian, bapa berhak mengahwinkan anak perempuannya. Dan yang kedua, wali pilihan. Wali pilihan adalah sabit bagi semua wali yang merupakan ahli asabah pada perkahwinan ibu tunggal.
Seterusnya, apakah syarat-syarat wali? Syarat-syarat wali terbahagi kepada 4. Yang pertama, wali hendaklah Islam. Akad nikah seorang perempuan Islam yang bersaksikan seorang saksi yang bukan Islam adalah tidak sah kerana orang kafir tidak mempunyai hak kekuasaan terhadap orang Islam. Dan yang kedua, wali tersebut mestilah lelaki. Ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan kedua-dua orang saksi mestilah terdiri daripada lelaki. Akad perkahwinan juga tidak sah jika hanya disaksikan oleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan yang ketiga, wali tersebut mestilah berakal dan baligh. Akad perkahwinan juga tidak hanya disaksikan oleh orang gila atau kanak-kanak kerana akad nikah adalah satu akad yang sangat besar dalam Islam. Dan yang terakhir, wali tersebut mestilah adil dan merdeka. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, hamba sahaja tidak sah menjadi saksi. Begitu juga dengan orang fasik. Kedua-dua orang saksi mestilah adil walaupun luarannya sahaja. Maksudnya, tidak sah akad nikah dengan 2 orang saksi yang jelas kefaksikannya kerana penyaksiannya tidak diyakini. Baiklah, seterusnya saya masuk bahagian hukum kahwinan. Dekat sini ada 4, iaitu yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Wajib dan fardu. Wajib ni bila? Wajib jika takut terjerumus ke dalam zina. Wajib juga apabila mampu beri nafkah zahir dan batin. Dan dia akan jatuh wajib atau fardu apabila ibadah lain seorang itu tidak mampu menghalang maksiat. Itu antara wajib lah untuk hukum wajib. Sunat pula apabila dalam keadaan normal dan mampu berkahwin. Yang kedua, sunat apabila seorang itu tidak bimbang terjerumus dengan zina. Dan yang ketiga, sunat apabila seorang itu yakin dan tidak akan menzalimi pasangan. Itu untuk sunat. Seterusnya untuk makruh. Makruh apabila perkahwinan tersebut boleh memudaratkan pasangan. So jatuh hukum makruh dekat situ. Dan yang terakhir adalah haram. Haram apabila tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin. Dan yang kedua, pasangan tersebut bimbang berlaku kezaliman. Seorang itu bimbang berlaku kezaliman terhadap pasangannya. So jatuh hukum haram dekat perkahwinan tersebut. Baiklah, seterusnya adalah hikmah pensyariatan perkahwinan. Ada 3 dekat sini. Dia ada banyak tapi saya keluarkan 3 sahaja. Yang pertama adalah untuk menyahut seruan fitrah semula jadi manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak mulia untuk masyarakat. Dan yang ketiga pula, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. So, kalau kita tengok nombor 2, dapat melahirkan keturunan yang soleh. So, bila kita cari pasangan kita yang soleh, kita dapat lahir anak. Anak tu kita didik menjadi anak soleh dan soleha. So, dekat dunia ni dipenuhi dengan umat Nabi Muhammad SAW yang baik dan soleh-soleha. So disebabkan benda tu dapat wujudlah ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Baiklah, seterusnya saya masuk bahagian perkahwinan tanpa kebenaran. So perkahwinan tanpa kebenaran ini adalah merupakan istilah yang membawa maksud perkahwinan yang tidak mengikut akta atau enakmen undang-undang keluarga Islam. Selain itu, ia juga dilaksanakan tanpa persetujuan wali pengantin perempuan serta tidak mendapat kebenaran daripada pendaftar nikah, cerai dan rujuk mukim yang berkaitan. Selain itu juga, istilah ini juga lebih dikenali dalam kalangan masyarakat sebagai kahwin lari. So selama ni kita dengar kahwin lari, isu kahwin lari. Itu sebenarnya perkahwinan tanpa kebenaran. Baiklah, mari kita lihat perkahwinan tanpa kebenaran menurut hukum syarak. Jadi, apabila perkahwinan tanpa kebenaran ini sering berlaku, maka akan timbul beberapa persoalan dari sudut hukum syarak dan perundangan Islam. Seperti yang pertama, jarak. Kita perlu ketahui dulu jarak itu sama ada mencukupi ataupun tidak. Jadi, jarak tersebut hendaklah dijalankan sejauh 2 marhalah ataupun jarak yang dibenarkan seperti solat kasar lebih kurang 96 km. Seterusnya kita pergi kepada perkahwinan dengan kuasa wali. Jadi situasi di sini, jika seseorang perempuan itu lari ke negara jiran
ke selatan Thailand ataupun di mana-mana sahaja untuk berkahwin dengan pilihannya. Tetapi pada masa yang sama, bapanya pula telah menikahkannya dengan lelaki lain menggunakan kuasa wali mujbir. Maka nikah yang dibuat oleh bapa boleh jadi sah walaupun tanpa izin anak perempuannya terlebih dahulu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya lelaki tersebut mestilah sekufu dan mampu membayar mahar. Jadi selepas itu, perempuan tersebut berkahwin pula dengan lelaki pilihannya di negara jiran. Maka nikah yang kedua tadi tidak sah kerana nikah yang pertama yang dibuat oleh bapa tadi dengan kuasa wali mujbir telah sah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita lihat kepada wali ghaib. Wali ghaib bermaksud wali, contohnya bapa tidak dapat dihubungi atau berada jauh lebih 2 marhala. Seperti mana kita tahu yang jarak tadi mestilah lebih kurang 96 km, tetapi yang ini lebih 2 marhala, mungkin 100 km, 200 km. Jadi jika wali tidak ada jauh atau tidak melantik wakil, maka di sini kita boleh gunakan wali hakim, iaitu sultan atau wakilnya boleh menikahkan perempuan tersebut. Tetapi ada syarat juga. Wali hakim mestilah dari negeri perempuan itu sendiri dan bukan dari negeri lain. Okey, baik, yang seterusnya dan yang terakhir, kedudukan wali dari sudut syarak. Okey, dari sudut syarak, mazhab Syafi'i menegaskan bahawa persetujuan wali adalah syarat penting dalam sesuatu perkahwinan dan perkara ini juga selaras dengan peruntukan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Namun begitu, jika wali enggan iaitu adal tanpa alasan yang sah, hak perwalian tersebut boleh gugur dan digantikan dengan wali hakim. Baiklah. Apakah hukuman dan penalti mahkamah terhadap kesalahan perkahwinan tanpa kebenaran ini? Jadi, mahkamah telah menetapkan hukuman denda yang tidak melebihi RM1,000 atau 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jadi, bagaimanakah pasangan ingin mendaftarkan perkahwinannya di Malaysia? Jadi seperti mana yang kita tahu, perkahwinan tanpa kebenaran ini perlu disahkan terlebih dahulu di mahkamah syariah sebelum boleh didaftarkan. Jadi kes akan disiasat oleh pegawai tadbir agama Islam bagi memastikan status sah perkahwinan mengikut hukum syarak. Jadi dalam proses ini, pasangan, saksi dan dokumen berkaitan akan dipanggil untuk tujuan pengesahan terlebih dahulu. Selepas siasatan selesai, kes akan diproses oleh pejabat agama Islam sehingga sijil perakuan nikah dikeluarkan. Proses ini hanya boleh dibuat jika pemohon memenuhi syarat seperti warga negara Malaysia atau pemastautin negeri serta perkahwinan belum didaftarkan di mana-mana negeri. Jadi jika perkahwinan tanpa kebenaran ini tidak didaftarkan di mahkamah syariah selepas 6 bulan perkahwinan, maka akan dikenakan penalti terhadap mahkamah. Seterusnya, saya masuk bahagian tata cara pendaftaran di mahkamah syariah. So, tata cara dekat sini ada 8. Yang pertama, pemohon didakwa di mahkamah syariah menurut seksyen kesalahan jenayah. So, pasangan tersebut kena pergi mahkamah lah. Yang kedua, pemohon disabitkan bersalah akan dikenakan penalti. So, pasangan tu dah buat salah, so dia perlu disabitkan dan dikenakan penalti. Dan yang ketiga, pemohon membayar denda dan atau menjalani hukuman. So, bila dah kena penalti, kenalah bayar denda. Dan tak denda pun kena menjalani hukuman. Dan yang keempat, pemohon memfailkan permohonan pendaftar perkahwinan di bawah Seksyen 12 atau 23. So, pemohon kenalah failkan permohonan pendaftaran selepas dia membayar denda atau menjalani hukuman. Yang kelima, perbicaraan dijalankan di mahkamah syariah. Pemohon dan pihak-pihak berkaitan memberi keterangan di mahkamah syariah. Dan yang keenam pula, keputusan mahkamah tentang status perkahwinan dan perintah pendaftaran dikeluarkan. Selepas perbicaraan dijalankan, keluarlah keputusan. So, yang ketujuh, hadir semula ke pejabat agama Islam untuk mengisi borang pendaftaran.
serta membuat serahan dokumen mahkamah dan membayar yuran. So bila dah settle dekat mahkamah, kita pergi pula dekat pejabat agama Islam untuk buat borang pendaftaran tu. Dan yang ke-8 adalah hadir ke pejabat agama untuk mengambil surat perakuan nikah selepas 14 hari. Baiklah, seterusnya kita masuk tata cara pendaftaran di pejabat agama Islam pula. Tadi kita pendaftaran di mahkamah, ini pula pendaftaran di tata cara pendaftaran di pejabat agama Islam. Ada 8 juga. Yang pertama adalah hadir ke pejabat agama Islam daerah yang berhampiran. Pasangan yang membuat demikian perlulah hadir ke pejabat agama Islam berhampiran. Lepas tu perlulah mengisi borang permohonan pendaftaran perkahwinan dan dikembalikan semula bersama dokumen sokongan. Yang ketiga, pemohon iaitu pasangan tersebut, wali, saksi perkahwinan dan pihak berkaitan dipanggil untuk siasatan awal. Yang keempat, dokumen pernikahan disemak dan disiasat untuk disahkan. Dia tak boleh sah macam tu je, dia kena disiasat dulu. Yang kelima pula, laporan siasatan dikemukakan. Apabila dah disiasat, keluarlah laporan siasatan tersebut. Seterusnya yang keenam, jika pernikahan meragukan atau tidak sah, pemohon dinasihatkan membuat tuntutan fara' nikah di mahkamah syariah. So itu apabila perkahwinan tersebut meragukan atau tidak sah. Tapi apabila perkahwinan itu sah, pemohon dinasihatkan untuk memohon perintah pendaftaran nikah di mahkamah syariah. So ada dua lah. Yang ke-8, pemohon dirujuk kepada pihak penguatkuasaan dan pendakwaan untuk tindakan selanjutnya. So itu adalah tata cara pendaftaran di pejabat agama Islam. Seterusnya, faktor-faktor perkahwinan tanpa kebenaran. Jadi kita perlu ketahui apakah faktor yang menyebabkan perkahwinan tanpa kebenaran ini berlaku. Jadi faktor yang pertama adalah tidak mendapat persetujuan daripada wali dan keluarga. Faktor utama yang menyebabkan ramai pasangan mengambil jalan mudah untuk melaksanakan perkahwinan mereka adalah disebabkan oleh tidak mendapat persetujuan wali. Dan yang kedua adalah poligami. Jadi hasil kajian mendapati bahawa poligami ini merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya kes perkahwinan tanpa kebenaran. Jadi seperti mana yang kita boleh lihat, ramai pasangan ataupun suami yang ingin berkahwin lagi tanpa kebenaran isteri pertama. Jadi mereka mengambil jalan yang mudah dengan berkahwin tanpa kebenaran di negara luar seperti Thailand ataupun di mana-mana negara. Dan yang ketiga, perkahwinan dengan warga asing. Jadi perkahwinan tanpa kebenaran juga berlaku disebabkan oleh faktor perkahwinan dengan warga asing seperti rakyat Thailand, Indonesia dan lain-lain. Seterusnya saya akan masuk bahagian implikasi, iaitu yang pertama, implikasi yang terjadi terhadap isteri. So apabila berlaku pernikahan tanpa kebenaran ni, isteri tidak boleh membuat tuntutan seperti nafkah, mut'ah iaitu hadiah, harta sepencarian dan harta pusaka jika perkahwinan itu tidak disahkan, didaftarkan. Ini menyebabkan isteri kehilangan hak perlindungan undang-undang dan boleh teraniaya selepas penceraian. So isteri perlulah cakna apa benda yang berlaku apabila kita membuat nikah tanpa kebenaran ni. Yang kedua, anak pula. So anak ni apa yang berlaku menyebabkan masalah sijil lahir anak tersebut dan pendaftaran sekolah dan status nasab anak tersebut. So apabila berlaku sesebuah pasangan itu nikah tanpa kebenaran dan melahirkan anak, so implikasi terhadap anak ni beginilah. Susah dapat bantuan, tak dapat sijil lahir. So untuk bila anak ni dah besar nak kahwin pula, perlukan sijil kahwin kedua ibu bapa kahwin tak berdaftar, tak ada sijil. Susah pula dekat anak. So yang ketiga pula, harta pula tiada bukti. Apabila tiada bukti perkahwinan yang sah, ianya menyukarkan tuntutan harta pusaka dan menyebabkan pasangan dan anak berisiko kehilangan hak warisan. So kaya mana pun pasangan tersebut, harta tetap tak boleh claim. Harta faraid ke apa ke semua tak boleh claim. Dan seterusnya saya akan terangkan tentang cadangan dan penyelesaian. So saya ambil 4, iaitu yang pertama,
perlu kesedaran dan penerangan kepada masyarakat tentang prosedur perkahwinan. So bila masyarakat tahu prosedur perkahwinan, senanglah akan tak terjerumus, masyarakat tak terjerumus ke dalam nikah tanpa kebenaran ni. Yang kedua adalah pihak berkuasa perlu mempermudahkan dan memperjelas prosedur perkahwinan dan poligami. So masa sekarang ni banyak masyarakat yang anggap perkahwinan ni susah, prosedur perkahwinan ni susah. So pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil inisiatif memberitahu yang nikah ni tak susah. So bila ada pihak-pihak yang mengambil tanggungjawab tersebut, tak banyaklah berlaku kes-kes seperti nikah tanpa kebenaran ni dekat dalam negara kita. Yang ketiga pula adalah memperkukuh kerjasama antara Malaysia dan negara jiran bagi kawal perkahwinan di sempadan. Maksudnya di sini seperti contoh, banyak berlaku kes kahwin lari di Thailand. So kerajaan Malaysia perlulah ada kerjasama dengan kerajaan Thailand untuk kita kurangkan kes-kes tersebut berlaku. Contoh, tiba-tiba dekat Thailand ada orang Malaysia nak bernikah. So kerajaan Thailand terus maklum dekat kerajaan Malaysia. So kerajaan Malaysia dapat ambil tahu yang dekat tempat tersebut ada berlaku majlis nikah tanpa kebenaran. So kerajaan Malaysia boleh ambil tindakan terhadap pasangan tersebut. Dan yang terakhir adalah pendidikan awal tentang ilmu perkahwinan dan implikasi perlu didedahkan di sekolah dan IPT. So remaja sekarang ni mungkin ada lagi yang tak tahu tentang apa itu perkahwinan tanpa kebenaran. So pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil inisiatif membuat pendidikan awal tentang ilmu perkahwinan tersebut di sekolah maupun IPT.